Assalamualaikum. Pernah tak terfikir, selain menghafaz Al-Quran, apa lagi ilmu yang kita dapat pelajari daripada kalam Allah? Jika anda berminat, suka menghafaz Al-Quran dan mempelajari ilmu agama, serta ingin menyambung pelajaran qiraat serta mendapat nilai yang tinggi dalam masyarakat, maka Qiraat Uniza lah tempat yang anda cari. Kenapa Qiraat Uniza? Kami ingatkan belajar qiraat ni cuma belajar cara baca Al-Quran saja, tapi sebenarnya lebih daripada tu. Di sini kita bukan saja belajar qiraat dan juga Al-Quran saja, kita juga belajar dalam bidang hadis. Jadi kita dapat memahami dua sumber utama Islam dengan lebih menyeluruh dan juga lebih mendalam. Jadi untuk melayakkan anda semua ke program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah Qiraat ini, anda perlu mempunyai sijil tamat hafazan 30 juzuk Al-Quran dan juga lulus temu duga. Kalau anda seorang hafiz ataupun hafizah yang mana sedang mencari laluan untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki, inilah peluang berharga untuk anda semua. Pengalaman sebagai pelajar qiraat, jika anda masuk qiraat, anda bukan sahaja belajar dan menduduki peperiksaan, tetapi anda berpeluang menyertai pelbagai jenis program sama ada di peringkat universiti, kebangsaan maupun antarabangsa. Sebagai contoh, baru-baru ini kita telah melaksanakan satu seminar Al-Quran di peringkat antarabangsa. Kita pernah mengadakan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat IPT, dan kita juga pernah mengadakan Mega dan Influencer peringkat Uniza dan macam-macam lagi. Dan ini terbuktilah bahawa apabila anda masuk kos Al-Quran Sunnah dan Qiraat, anda bukan sahaja mahir dalam bidang Al-Quran dan Sunnah, tapi anda juga dapat mengasah bakat seperti bakat kepimpinan, bakat membuat program dan sebagainya. Apa yang menjadikan Qiraat Uniza ni istimewa? Pertama sekali, pengajian ini menggabungkan ilmu qiraat dan juga ilmu hadis di dalam satu pengajian yang komprehensif. Kedua, mempunyai tenaga pengajar yang berbakat dan berpengalaman dalam bidang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ketiga, mempunyai peluang untuk mempelajari bacaan yang mempunyai sanad pelbagai yang diiktiraf dan juga bersanad. Seterusnya, keempat, mempunyai persekitaran pembelajaran yang dekat dengan budaya ilmu, hafazan dan juga pembelajaran Islam. Kelima, pelajar qiraat mempunyai peluang untuk memasuki pertandingan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan yang terakhir sekali, graduan qiraat mempunyai pengkhususan khusus berbanding graduan Islam yang lain. Kerana apa? Kerana graduan qiraat ini mempunyai pengkhususan di dalam bidang qiraat. Jadi orang bukan biasa-biasa. Akhir kata, anda bukan sekadar menjadi hafiz yang ala kadar ataupun hafiz yang biasa-biasa, akan tetapi anda boleh menjadi individu yang menguasai ilmu Al-Quran secara profesional. Apatah lagi? Apa lagi? Jom masuk qiraat. Anda mesti tertanya, apa je peluang kerjaya yang ada dalam bidang qiraat ni? Sebenarnya banyak. Anda boleh jadi guru, pensyarah, penyelidik, pegawai hal ehwal Islam, imam dan pelbagai lagi kerjaya dalam bidang pendidikan dan pembangunan ummah. Kalau anda dah menghafal Al-Quran, jangan berhenti di situ. Teruskan langkah anda, dalami ilmu Al-Quran, dalami hadis, bina pengalaman dan mempersiapkan diri untuk menjadi generasi pewaris ilmu yang membawa manfaat kepada masyarakat. Jom sertai keluarga Qiraat Uniza. Bukan sekadar menghafaz, tetapi memahami, menghayati dan menyebarkan ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah.